Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Yasir dan hari ini aku nak bagi tahu korang sesuatu. Time aku sekolah rendah, aku adalah seorang budak yang suka melukis. Dan aku juga suka baca komik juga. Yalah, sebab kan komik tu kan ada unsur-unsur melukis dia kan. So aku minat lah. So disebabkan aku minat, jadi aku adalah nak buat komik. Cuma ini untuk main-main je lah, tak serius pun. So aku lukis komik tu dekat buku tulis yang aku tak guna. Banyaklah jenis-jenis komik aku ni, cuma kebanyakannya macam berlawan macam tu lah. And komik aku ni jalan cerita dia tak teratur. Kadang-kadang macam ni, kadang-kadang macam tu. And aku berhenti buat komik dekat buku tulis ni bila aku dah start tingkatan 2 aku rasa. Sebab aku pun kadang-kadang malu juga tengok macam pelajar-pelajar dekat sekolah aku ni tengok aku buat komik yang tak cantik. Dan inilah tampilan komik aku time aku darjah 6 tingkatan 1 time aku buat komik tu. And sekarang ni aku dah tingkatan 3 and aku rasa aku nak comeback semula buat komik. Okey, kepada yang tanya kenapa tiba-tiba aku nak comeback semula buat komik ni, sebenarnya aku ada akaun TikTok. Kalau korang tak tahu, korang boleh follow. Cuma kadang-kadang aku pun tak tahu nak buat video apa kat TikTok tu. Alah, kat YouTube pun aku tak tahu nak buat video apa. Dah sebulan aku tak upload. Dengan jalan cerita yang insya-Allah bagus, dan lukisan aku pun sekarang dah sedikit lebih bagus daripada yang dulu. Dengan itu, aku mempersembahkan komik aku yang bertajuk Permata Dunia Lain. Okey, mungkin tajuk dia terdengar cringe, tapi ya biarlah, aku pun masih beginner. Komik ni menceritakan karakter utama kita yang bernama Kazam dengan kawan-kawan dia yang kena menjaga sebuah permata yang datang daripada dunia lain. Dan komik aku ni tema dia dunia fantasi gitu, jadi tak ada lah unsur-unsur agama. Tapi kalau macam kata-kata motivasi, kata-kata semangat macam tu akan aku selip lah juga sikit. Aku dah bagi tahu pengumuman ni dekat TikTok dan ramai gila yang support aku. By the way, aku buat komik ni dekat buku tulis supaya ada vibes zaman sekolah rendah dulu kan. Kebanyakan orang time sekolah rendah dia buat komik macam tu kan. So aku nak buat biar ada nostalgia sikit lah. Itu sebab kedua. Kalau sebab pertama ni sebab aku tak nak ambilkan kertas. Korang boleh baca komik aku dekat TikTok aku dan jangan lupa follow juga. Dan itu saja video aku untuk hari ni. Jangan lupa tinggalkan jejak dekat video ni. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.